Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar semua? Saya Syukri masih lagi setakat ni memegang amanah untuk menjaga parti ini. Sehinggalah kita menjalankan pemilihan seperti mana yang dikehendaki oleh ROS, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftar Pertubuhan Negara. Baik, insya-Allah malam ni saya tak akan berucap panjang, saya mengisi masa. Saya dari Bandar Baru Uda tadi, ada ceramah kelompok kat situ. Saya tak berceramah pun, tapi saya bantu tim Farhan and the Gang untuk set up dekat sana. Dan YB Rafizi masih berceramah di sana. Nanti dia akan bekerja di sini. Dan insya-Allah apa yang saya boleh nak kongsikan, tapi sebelum tu saya ucapkan terima kasih yang hadir pada malam ni, yang saya tengok alhamdulillah kehadirannya, yang dia online juga, terima kasih kerana masih lagi setia mengikuti program-program kita, bermula daripada Jelajah Negeri Kancil tu, bersambung terus ke PRN ini. Kita pun tak sangka, tuan-tuan sekalian, kita pun tak sangka. Seusia 54 hari rasanya hari ini. Parti Bersama ni baru 54 hari. Kita sebenarnya apabila kita tubuhkan parti ni, kita target apa? Kita target, kita nak pusing seluruh negara dulu. Kita nak jumpa dulu penyokong-penyokong, orang-orang yang berminat untuk bersama kita. Dan kita nak perkukuhkan dulu bersama ni di semua tempat. Tapi takdir Tuhan berbeza, tiba-tiba ialah berlaku pilihan raya negeri Johor. Dalam keadaan kita bukanlah nak kata lemah, tapi untuk realistik dan jujur, takkanlah kita kuat. Kita baru bermula. Kita tak boleh nak mendabik dada, okey, bersama ni strong, insya-Allah confirm menang, tak boleh macam tu. Jadi saya kena bercakap secara realistik, sejujur-jujurnya kepada tuan-tuan semua, bahawa apabila usia kita 54 hari, kita kena bercakap dengan lenggok 54 hari, keyakinan kita juga dengan keyakinan 54 hari. Yang lebih penting ialah dalam usia kita yang muda ni, kita harap kita dapat sampaikan mesej yang penting kepada para pengundi semua. Apa dia mesejnya? Tak kisahlah sama ada yang nak dah confirm nak sokong bersama ke, yang masih fikir-fikir ke. Satu saja. Kita nak negara kita ni macam mana? Apa yang nak kita harapkan daripada kerajaan kita ni, sepatutnya jadi kerajaan yang macam mana? Saya nak imbas sikit, bila saya nak jawab persoalan ini, saya nak imbas sikit soal perjuangan dalam 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Kenapa saya, generasi saya ni milenial, 41 tahun. Dan ramai sebaya saya ni berkongsi perasaan yang sama. Sebab apa? Waktu kami mendewasa dulu, kami turun ke jalan isu 1MDB. Saya dan beberapa orang kawan kena tangkap, kena reman 6 hari sebab kami dituduh akan menganjurkan perhimpunan tangkap MO1. Kalau saudara-saudari masih ingat. Saya, Adam Adli, Mandip, kawan-kawan ni, sehari sebelum demo tu kami kena tangkap. Masuk Balai Polis Dang Wangi, kena reman 6 hari. Kita mengikuti sejarah yang begitu. Kita baca macam mana negara kita ni dimalukan di peringkat antarabangsa sebab isu 1MDB. Kita bertempur di jalan, kita kena tangkap polis, kita berdemo, macam-macam kita buat sebab kita rasa negara kita ni parah ni. Kalau berita-berita corruption, salah guna kuasa ni, dia menjadi popular seluruh negara. Maka sejarah itu mengajar kita sesuatu. So kenapa saya dan rakan-rakan yang lain mengambil satu perasaan ataupun tindakan yang drastik bila ada bersama, bila diilhamkan saja bersama, kami kata ini jalan ketiga alternatif yang perlu kita buat. Sebab apa? Kami sangat tersentuh dengan isu-isu yang berlaku baru-baru ni. Mafia korporat. Isu tuduhan rasuah terhadap seorang ahli parlimen yang juga anggota kabinet. Dituduh terima 9.5 juta ringgit. Sebab apa? Sebab dia kata dia boleh selesaikan isu mafia korporat. Seorang hartawan ni, peniaga ni,
bayar dia 9.5 juta ringgit sebab dia kata don't worry, I boleh tolong you settle isu mafia korporat, I boleh tolong you selamatkan company you. So dia bayar 9.5 juta kepada Victor Chen ni, bayar 9.5 juta kepada seorang ahli parlimen ni. Benda ni dah masuk news. Benda ni dah masuk paper. Ada dokumennya. Yang tuduh tu pun, yang kata bagi duit tu pun masih hidup lagi. Ada kat luar negara. Dan banyak isu-isu yang dikaitkan dengan individu-individu yang penting yang dikaitkan dengan Perdana Menteri. So kita ni yang pernah lawan 1MDB dulu tu, yang rasa negara kita cukup malu dan cukup rosak sebab budaya ni, kita terfikir, macam mana kerajaan yang kita sama-sama bina ini, yang sama-sama kita perjuangkan ini, ambil endah tak endah je isu mafia korporat. Apa kita tahu setakat ni perkembangan siasatan? Ada? Tak ada. Apa jadi dengan ahli parlimen yang dituduh 9.5 juta tu? Apa jadi pada dia? Dia masih hidup selesa. Tak ada siasatan. Kita tak dengar pun dia kena panggil. So, kalau kita anggap perkara ini mudah, ada pepatah Melayu kata apa? Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Benda ni bukan soal pepatah. Dia soal mengajar. Kalau sikap kita ni, kita okeykan saja, benda ni, alah tak apalah, mafia korporat ni tak macam 1MDB. Kalaulah kita bermula dengan macam tu, apa jaminan pemimpin ini, negara ini takkan kembali ulang macam 1MDB? Tak ada jaminan. So bagi saya, negara yang kami mahu, negara yang kita mahu, bukan sekadar negara yang suap rakyat dengan pelbagai benda. Ini Najib pun buat. Ini BN pun buat. Semua kerajaan buat bagi STR, BRIM, semua kerajaan buat benda yang sama. Kita tolak mereka sebab mereka korup. Mereka bohong duit negara. Kalau kerajaan hari ini kita pun anggap tak apalah dengan benda-benda yang macam ni, saya risau. Memang mungkin dia tak macam 1MDB lagi. Tapi sikap itu, sikap pemimpin yang endah tak endah itu, yang pandang remeh kepada penyelewengan ini, bahaya untuk negara kita. Dia bukan kecil tau, mafia korporat ni. Dia membabitkan integriti yang besar. Kita tak rasa, mungkin sebab bukan syarikat kita yang nak kena rampas oleh mafia ni. Kita tak rasa. Mungkin syarikat kita, saya peniaga juga, syarikat saya kecil je. Mungkin saya tak terkesan, alah mafia korporat ni bukan nak ambil syarikat aku, dia nak ambil yang masuk listed je. Kita tak terasa lagi. Tapi bagi orang yang jadi mangsa, bagi keluarga syarikat yang jadi mangsa, bagi orang yang terpaksa lari keluar negara sebab diugut oleh mafia korporat, macam mana kita boleh duduk selesa, berpangku tubuh, rasa aman sebab kita tak kena? Tak boleh. Bagi saya, kita ada tanggungjawab jaga negara ini. Ia bukan soal BNPH bersama atau tak. Ia soal kita nak buat apa untuk negara ini. Kalau kita anggap tak apalah, kita biarkan sebab kita takut dengan dorang punya ugutan sekarang. Jaga, awas, jangan split vote. Awas, jangan split vote. Jangan undi bersama, nanti undi Chinese bukan Melayu pecah, PAS menang. Ini apa punya kempen macam ni? Sepatutnya kalau dorang nak undi bukan Melayu, DAP kena jawab apa jadi dengan isu mafia korporat. Kalau mereka nak undi bukan Melayu, DAP kena jawab apa jadi dengan isu tuduhan-tuduhan korupsi ni. Jangan takutkan orang dengan dogma-dogma perkauman yang sangat kuno. Ini politik dinosaur yang kita nak tolak. Baik, saudara-saudari, itu peringkat daripada saya. Dan saya yakin pandangan ini bukan saya seorang. Ia dikongsikan juga oleh golongan-golongan milenial seperti saya, yang membesar melihat perubahan negara ni banyak kali. Dan kita mengharapkan biarlah sepatutnya perubahan 2018 dulu sepatutnya menutup kisah-kisah duka negara kita. Tapi malangnya dia tak begitu. Dan lebih menakutkan, dia tutup 2018, dia nak buka balik tahun sekarang ni. 2026 ni, 2025 berlaku mafia korporat pula. Dan dia boleh buat endah tak endah, tak ada penyelesaian, tak ada jawapan. Kita minta Suruhanjaya Siasatan Diraja buat siasat, sampai sekarang tak jalan.
Adalah satu parti tu ugut, kalau tak buat kami keluar kerajaan, kalau tak buat RCI kami keluar. Ugut saja. Tapi tak ada hasil. Tak ada hasil. Akhirnya dalam PRN ini kita nak percaya macam mana? Saya selagi nak percaya macam mana? Mereka ugut, tak ugut, akhirnya kita dapat tengok dekat meja kabinet mereka gelak-gelak bersama. Ada kuih atas meja kabinet, makan, masuk peluk-peluk, minum kopi. Saya kata, apa benda ni? Kezaliman ni masih berlaku ni. Penyelewengan ni masih berlaku. Tidak ada keadilan. Tapi di luar ugut, di belakang kita nampak mesra semacam. So bagi saya, inilah mesej yang perlu kita sampaikan dalam PRN Johor ini kepada PH dan BN. Sudahlah sandiwara ni. Sudah wayang politik ni. Kita nak hantar satu barisan pemimpin masuk Dewan Negeri, barisan ni yang tak akan kompromi dengan semua ni. Boleh tak boleh? Kita tak nak kompromi. Kita tak nak kompromi. Kamu nak sandiwara, nak main wayang, main. Tapi 15 wakil bersama ni tak akan masuk wayang kamu. Kami akan cakap apa yang kami kena cakap. Apa yang bersama nak cakapkan, merekalah yang akan jadi wakil kita dalam Dewan Negeri nanti. Jadi bagi pihak bersama, saya amat memohon sokongan semua, pakcik-makcik, aunty, uncle, abang-abang, saudari. Juga yang menonton live ni, tolong sebarkan kepada rakan-rakan di Johor bahawa misi kita ialah kita nak hantar satu pemimpin yang berkualiti, baik, jujur dan amanah. Transparency. Kita dah minta mereka isytihar harta. Siapa-siapa yang menang pun, kalau ada rezeki lah tiba-tiba menang, kita boleh cek harta mereka dalam masa setahun, 2 tahun lagi. Sama tak sama dengan apa yang mereka isytihar. Kalau tiba-tiba kaya, kita jangan bagi can. Kita jangan bagi can. So, harapan kita berilah peluang, yakinlah kepada bersama, insya-Allah kita akan menghantar barisan pimpinan yang takkan mengecewakan, tak sempurna. Mereka tak sempurna, mereka bukan hero. Mereka juga, kita ambil orang-orang macam kita yang ada semangat, kita ambil jadi calon, letak mereka sebagai pejuang, insya-Allah mereka akan cuba berikan yang terbaik. Itu saja daripada saya, mohon maaf kalau terpanjang sikit. Mohon sokongan semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.